Berkenaan dengan doa yang dibacakan oleh adik kepada Tuan Guru Haji Nik Aziz, kalau tak silap saya, yang dikeluarkan oleh Kaca TV baru ni, untuk menolong sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hukumkan UMNO. Ya Allah, hukumkan UMNO BN. KOBN. KOBN. BN KO. KOBN. BN KO. KOBN. BN KO. Dalam pilihan raya ke-13 ini, ya Allah. Sebenarnya kalau kita lihat doa menghancurkan sesama bangsa, sesama Islam ni, sudah tentulah ianya bercanggah. Sudah tentulah ianya bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri. Sebab dalam video tu saya ada perkataan hancur UMNO, hancur BN. Kerana UMNO itu sendiri beragama Islam. Jadi dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seseorang selagi dia tidak kasih kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Sesama Islam itu bersaudara. Jadi UMNO itu beragama Islam. PAS juga Islam, mendoakan kehancuran sesama Islam. Maka secara tidak langsung sudah tentulah ia bercanggah dengan ajaran Islam. Bagi pendapat saya lah, saya tak berapa setujulah dengan doa yang dibacakan oleh adik kepada Musyida Ampas mengenai kehancuran kepada orang UMNO. Saya dah, macam mana ya? Sebenarnya ulama dalam PAS ni kira-kira makin lama makin takif sebab peranan Anwar Ibrahim. You fikirlah. Doa ni, doa kat orang ni. Ingat bagus doa buruk orang. Mengaji mana? Kalau sekiranya, you bayangkan di Malaysia ini kita ada demokrasi. Ada adiknya yang daripada PAS, abangnya UMNO. Realiti politik di Malaysia, adik PAS, abang UMNO. Jadi kalaulah si adik mendoakan kehancuran UMNO, adik secara tidak langsung mendoakan kehancuran abang dia. Bertambah malang kalau sekiranya ada keluarga yang anaknya itu PAS, maknya itu UMNO. You bayangkan, adakah anaknya, kalau diaminkan doa tersebut, maknanya anak dia juga mendoakan kehancuran mak dia yang memegang ideologi UMNO. Itu realiti politik Malaysia yang tak dapat kita nafikan. Bila saya dengar orang PAS mendoakan untuk menjahanamkan UMNO ni, saya tak setuju sangatlah. Amat sedih dengan kenyataan Tuan Guru yang keterlaluan mendoakan keburukan orang lain. Bagi saya ia tidak baik. Bagi saya sebagai seorang Buddhis, sepatutnya kita doa untuk kebaikan, kita bukan doa untuk kehancuran. Itu tak patutlah bagi saya. Macam I sebagai beragama Hindu pun, kita mengajar semua untuk bagi benda yang baik lah, bukannya jahat-jahat. So I rasa tak setuju dengan apa yang PAS buat, doa PAS tu. So tak setujulah. Sebab itulah kita tengok perkara ini sebenarnya amat serius. Satu perkembangan yang bagi saya politiknya agak melampau. Dan kita mendoakan juga dalam doa itu saya melihat ada hancur BN. Dalam BN ada kaum India, dalam BN ada kaum Cina, dalam BN ada kaum Islam, dalam BN ada kaum Kadazan dan sebagainya. Apakah PAS sendiri juga mendoakan kehancuran kaum-kaum ini yang ada dalam BN? Sebab dia kata hancur BN. Tetapi saya rasa bukan kali pertama PAS mendoakan kehancuran orang.